Kau ganas ni duduk semaya. Duduk baca tahiyat. Tahiyat akhir. Lepas tu apa? Jadi Berlaku tahiyat api. Bakarlah. Lepas tu bangun cabut. Ada kulit sambung. Ya. Dah tu berlaku dah tu. Ada tak ada gapo tu orang panggil, orang kata gerak. Tu gerak sekaligus orang panggil. Tapi jangan jadi rupa bentuk keji lah. Bawa nampak cak tu bangun cabut. Duk. Sekira-kiranya orang panggil kata tidak jadi bergerak ia keji orang panggil. Tidak jadi bergerak ia keji. Maka tidak mengapa. Duk klik sambung saya. Tu dia dah. Tak ada gapo tu. Tak ada gapo bangun cabut. Jauh ke kan? Jauh kan? Bangun cabut je. Payah cabut duduk mana? Ada tepi dah. Ada sikit sangat sampai perbuatan yang sedikit. Perbuatan yang sedikit. Gitulah kita orang yang tu bahasa susah tidak lah tu. Satu ya tak biasa berlaku. Pagi berlaku, agak tak ada gapo kita dok mengaji dah setengah daripada perkara yang membatal tu bergerak yang keji. Tu gerak yang berturut-turut 3 kali dengan sengaja. Dia banyak lagi kait-kait kat faham mafhum situ lah. Mafhum tu baik situ. Tu dia. Bergerak anggota besar, anggota besar dah tu bangun tu. Pas tangan tu pun anggota besar dah tu. Ya sekat jari je pada anggota kecil dia tu. Tu anggota besar dah. Apa ya 3 kali yang berturut-turut dengan sengaja. Jadi banyak dia kata. Lepas tu bawa dari matanya tu duduk tepi dia dah cabut lalu. Ada apa? Tak ada gapo. Tu hak lain lah nama itu apa tak sedap gitu ya. Maksud tak sedap ya mula hatu ya buah kita ya buah tok motu. Itu. Tu dia.